Ada sebahagian agama kepercayaan, kalau nak capai kepada Tuhan, nak berada di jalan yang benar, kena bunuh nafsu tu. Tak berkahwin, duduk dalam gua, tak pakai pakaian yang cantik dan indah. Tapi kita agama yang tidak membunuh nafsu, kita diajar untuk mengawal nafsu. Dan itu dipanggil hari ini dengan erti kata mudah, self-control lah. Kita tengok Ramadan tu, kalau kita imbas dan kita renungkan, ada banyak waktu yang kita sebenarnya, kita bahkan lebih teruk self-control kita dalam Ramadan. Khususnya apabila kita mula nak mendekati waktu-waktu berbuka puasa. Kalau kita pergi bazar, kita tahu betapa susahnya nak mengawal diri ketika nak berbelanja, membeli makanan-makanan juadah-juadah yang pelbagai di bazar tu. Kemudian self-control tu adalah bila nak makan tu, kita makan seolah-olah kita seminggu tak makan. Sedangkan kita skip satu meal je. Kita makan sahur, kita tak makan lunch, tak makan tengah hari, kemudian kita makan malam. Tapi kita makan tu as if kita tak makan 2-3 hari. Kemudian hilang lagi self-control. Kita beli melebih-lebih daripada apa yang kita mampu makan, kita buang pula makanan ke dalam tong sampah. Bahkan kalau kita baca statistik, jumlah makanan yang boleh dimakan, ini bukan sisa yang tak boleh dimakan, meningkat berlipat kali ganda sehingga beratus-ratus tan di dalam bulan Ramadan. Bayangkan berapa banyak buffet Ramadan, bazar Ramadan, hotel, restoran yang makanan tak habis dibuang. So ini semua sebahagian daripada pengaruh taktik syaitan yang merugikan Ramadan kita. Sebab Nabi sebut SAW, rubba sa'imin, boleh jadi orang tu berpuasa penuh 30 hari Ramadan, laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa pun daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Kerana kita tertipu dengan bagaimana syaitan memerangkap kita, membiasakan kita sampai kita tak sedar, kita lose self-control, dan syaitan suka melihat kita hilang kawalan diri tu. Jadi penting untuk sebelum kita masuk Ramadan, kita siapkan diri dengan belajar macam mana nak menguatkan self-control, kawalan kendiri, kawalan nafsu kita. Sebab bila syaitan tak ada, syaitan dah latih nafsu kita ni. So kelas yang kita bawakan eksklusif dalam tempoh sebelum masuk Ramadan tahun ini di Hijrah adalah harapan Ramadan, sumpah dan tipu daya syaitan. Dalam kelas ni kita akan belajar bagaimana syaitan bekerja, bagaimana syaitan menghasut dan meninggalkan jejak, sehingga kita boleh rasa syaitan tak ada dalam Ramadan pun seolah-olah dia ada. So kita nak pastikan Ramadan tahun ini kita dapat menikmati Ramadan yang kita dapat rasa syaitan tak ada, dia betul-betul digari, insya-Allah. Saya ajak rakan-rakan untuk terus serta membuat persiapan sama-sama supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Jemput daftar di link yang disediakan di bawah. Jumpa anda di sana.